Pernah tak anda berada dalam mesyuarat dan semua orang sibuk membahaskan butiran kecil, tapi anda seorang sahaja yang nampak gambaran besarnya, seolah-olah mereka semua sedang melihat pokok, tetapi terlepas pandang keseluruhan hutan. Atau mungkin anda sedang cuba mempelajari sesuatu yang baru dan rakan anda menghafal fakta-fakta, manakala anda pula sibuk cuba memahami bagaimana semua fakta itu berkaitan antara satu sama lain. Jika ini kedengaran biasa, anda mungkin tergolong dalam kumpulan yang sangat kecil, kira-kira 2% daripada populasi yang memproses maklumat secara sintetik. Dan ini bukan tentang menjadi lebih bijak. Ia tentang berfikir secara berbeza. Mari kita pecahkan. Terdapat dua cara utama otak kita memproses dunia secara analitikal dan sintetik. Fikirkan ia seperti ini. Pemikiran analitikal ialah tentang membongkar. Pemikiran sintetik ialah tentang membina. Majoriti besar kita, 98%, adalah pemikir analitikal secara semula jadi. Sistem pendidikan kita melatih kita untuk ini. Pecahkan masalah, analisis komponennya, hafal fakta, ikut arahan langkah demi langkah. Pemikir analitikal melihat sebuah kereta dan nampak tayar, enjin, steering, tempat duduk. Mereka cemerlang dalam mengkategorikan, mengkritik dan mencari kesilapan dalam butiran. Yes, adalah kemahiran yang sangat berguna. Anda perlukannya untuk menjadi seorang akuntan, seorang jurutera atau seorang pakar bedah. Ia adalah mengenai ketepatan dan logik linear, tetapi ada hadnya. Pemikiran analitikal boleh menyebabkan lumpuh analisis. Terlalu fokus pada butiran sehingga anda tidak dapat membuat keputusan. Anda nampak semua masalah kecil, tetapi terlepas pandang penyelesaian besar. Sekarang, mari kita bercakap tentang golongan 2% itu, pemikir sintetik. Jika pemikiran analitikal membongkar, pemikiran sintetik menggabungkan. Ia melihat tayar, enjin, steering dan nampak pengangkutan. Ia melihat konsep yang lebih tinggi, tujuan dan corak yang menghubungkan semua bahagian. Pemikir sintetik tidak bertanya, apa ini? Mereka bertanya, apa maksud semua ini? Mereka mencari hubungan antara idea-idea yang kelihatan tidak berkaitan. Steve Jobs adalah contoh klasik. Dia tidak mencipta pemain MP3, telefon atau komputer. Dia mensintesis teknologi sedia ada dengan reka bentuk yang hebat dan pengalaman pengguna yang intuitif untuk mencipta sesuatu yang baru secara radikal. Pemikir sintetik adalah para inovator, ahli strategi dan artis. Mereka selesa dengan kekaburan dan melihat gambaran besar di mana orang lain hanya melihat kekacauan. Jadi, kenapa ia begitu jarang? Kerana ia berisiko. Pemikiran analitikal adalah selamat. Ia berdasarkan bukti dan data yang sedia ada. 1+1 sentiasa 2. Pemikiran sintetik pula adalah lompatan keyakinan. Ia melibatkan intuisi, membuat tekaan terpelajar dan menggabungkan A dan B untuk mendapatkan Z. Ia boleh membawa kepada kegagalan yang hebat. Masyarakat kita tidak begitu mesra dengan kegagalan. Sekolah menghukum jawapan yang salah. Syarikat mahukan kepastian. Jadi kita belajar untuk bermain selamat, untuk menganalisis, bukan untuk mensintesis. Jadi, adakah anda seorang pemikir sintetik? Mari kita lihat beberapa tanda. Tanda pertama, anda sentiasa bertanya, kenapa? Bukan hanya apa atau bagaimana. Anda ingin tahu motivasi di sebalik tindakan, prinsip di sebalik peraturan. Tanda kedua, anda cemerlang dalam menerangkan konsep yang kompleks menggunakan analogi dan metafora. Anda secara semula jadi mencari corak yang serupa dalam domain yang berbeza. Tanda ketiga, anda bosan dengan cepat apabila terperangkap dalam butiran. Perbualan tentang logistik atau pentadbiran yang remeh-temeh membuat anda lesu. Anda lebih bertenaga
apabila membincangkan strategi dan idea-idea besar. Tanda keempat, anda mempunyai pelbagai minat. Anda mungkin suka fizik dan puisi, atau pengekodan dan memasak. Otak anda suka mengumpul titik-titik dari pelbagai bidang untuk disambungkan kemudian. Jika anda mengangguk setuju, tahniah. Anda mungkin sebahagian daripada kelab 2% itu. Tapi jangan terlalu angkuh. Mempunyai kecenderungan ini tidak bermakna anda menggunakannya dengan baik. Dan jika anda tidak rasa begitu, jangan risau. Ini bukan ciri personaliti yang tetap. Ia adalah satu set kemahiran. Otot mental yang boleh anda latih. Jadi, bagaimana anda melatih otot sintesis anda? Berikut adalah beberapa latihan praktikal. Pertama, latih zoom keluar. Apabila anda berhadapan dengan masalah, paksa diri anda untuk berhenti melihat butiran selama 5 minit. Sebaliknya, tanya, apakah tujuan utama di sini? Apakah gambaran besarnya? Bayangkan, anda sedang melihat melalui Google Maps. Kadang-kadang, anda perlukan pandangan jalanan, analytical. Tetapi, kadang-kadang anda perlu zoom keluar untuk melihat keseluruhan bandar, sintetik. Kedua, sambungkan titik-titik secara aktif. Ambil 2 idea yang kelihatan tidak berkaitan dari hari anda. Mungkin secawan kopi dan email kerja. Apakah persamaannya? Kedua-duanya adalah ritual. Kedua-duanya melibatkan proses transformasi. Latihan ini mungkin terasa bodoh pada mulanya, tetapi ia melatih otak anda untuk mencari corak dan hubungan tersembunyi yang merupakan teras pemikiran sintetik. Ketiga, gunakan teknik 5 kenapa. Apabila anda berhadapan dengan satu kenyataan atau masalah, tanya, kenapa? Sebanyak 5 kali untuk sampai ke akar umbinya. Ia memaksa anda melangkaui simptom dan menuju ke sistem yang lebih besar. Contoh, jualan merosot. Kenapa? Pasukan jualan tidak bermotivasi. Kenapa? Sistem komisen baru tidak adil. Kenapa? Dan seterusnya. Anda beralih dari masalah analitikal, angka, ke masalah sistemik, motivasi, keadilan. Keempat, pelajari sesuatu di luar bidang anda. Jika anda seorang saintis, baca falsafah. Jika anda seorang artis, pelajari tentang ekonomi. Ini memberi anda set mental dan metafora yang berbeza untuk digunakan. Inovasi sering berlaku di persimpangan disiplin. Pemikiran sintetik berkembang pesat apabila ia dapat meminjam idea dari satu bidang dan menerapkannya dalam bidang yang lain. Penting untuk diingat, matlamatnya bukan untuk meninggalkan pemikiran analytical. Itu adalah bencana. Dunia memerlukan pakar yang boleh fokus pada butiran. Matlamatnya adalah untuk menjadi seorang pemikir bersepadu. Seseorang yang boleh zoom masuk untuk memeriksa jahitan pada sehelai kain dan kemudian zoom keluar untuk melihat keseluruhan permaidani. Keupayaan untuk beralih antara kedua-dua mod ini adalah kuasa besar yang sebenar. Ia membolehkan anda menghargai kerumitan butiran tanpa kehilangan pandangan terhadap tujuan yang lebih besar. Jadi, lain kali anda rasa terbeban dengan maklumat atau terperangkap dalam perdebatan yang tidak berkesudahan, ambil satu langkah ke belakang. Tanya diri anda, apakah hutan di sebalik pokok-pokok ini? Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang anda temui. Dunia tidak memerlukan lebih ramai orang yang hanya boleh mengumpul kepingan puzzle. Ia memerlukan lebih ramai orang yang boleh mula membina gambarnya.